Alright guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okay, Alhamdulillah. Kali ini aku berkesempatan untuk join trip Luconia lagi guys. Okay, Luconia 2026. Okay guys, so aku baru habis kemas barang dan nak singgah di pasar sekejap. Memang rushing guys. So aku dalam minggu ni baru semalam aku kemas barang. So boleh lihat. Okay, barang aku baru kemas. Kita ada bawa arang guys. Ini batang pancing dan aku bawa peti 200 liter sebab nak pergi Luconia. Penuh tak penuh tu belakang kira. Jadi kita bawa yang besar sikit. Sebab aku seorang je guys. Okay, so kita dah siap kemas barang. Baru semalam aku baru tadi aku pas letak barang ni kat dalam kereta. So memang betul-betul rushing. Ditambah pula dengan aku punya reel Bangla satu rosak guys. Rosak, tak boleh nak on. So aku pakai reel lama Mia Epos yang tak ada meter tu. Meter dia rosak juga. Janji aku turun Luconia. Okay guys, seperti yang korang tengok sekarang guys. Hujan guys. Cuaca hujan semua. Dari sini semua hujan. Okay, so aku nak gerak ke Bintulu lepas ni guys. Baru beli arang tadi sebab kita nak BBQ di atas kapal nanti. Okay, so kita kami naik KM5 Okay, naik KM5 guys. Aku nak gerak dulu. Hujan guys. Okay, doakan perjalanan kami selamat pergi dan balik guys. Okay, let's go. Lebat hujan guys. Hujan sebelum lepas guys. Kita dapat laju guys. Kita tak dapat gerak laju guys. Betul-betul lebat hujan ni guys. So kita jalan slow guys. Menangkan hujan masih lebat. Jadi kita sampai dengan selamat. Okay guys. Alright guys, so aku dah sampai dekat JT Christie Marine guys. So tadi aku sesat kat seberang tu. Aku sesat kat sebelah tu guys. Ada kilang kat sebelah tu. Sebab aku dalam perjalanan aku buka map. So tak ngam map sebelah. Oh, kereta pun berdebu guys. So di sinilah tempat parking luas. Boleh parking sini guys. Okay, geng-geng Christie Marine sini. So seberang tu hotel kami kat seberang sana. So aku tengah tunggu member sampai. Mereka nak punggah barang juga. Kita masuk barang dulu. Lepas tu so malam ni kita check in. Pagi esok just kita turun je guys. Tadi barang aku dah masukkan dalam tu. Sementara menunggu geng-geng sampai. Luas guys. Dia punya parking luas. Okay, jadi aku tak apa-apa nak sihat hari ni. Batuk guys. Batuk tak habis ni. So lepas ni aku tunggu dia mereka angkat barang. Okay, moga cuaca baik guys. Okay, so guys, inilah Christie Marine 5. Okay, yang kita akan gunakan besok. So barang aku dah simpan tadi kat dalam tu. Kita punya hotel kat seberang sana guys. So sini boleh makan sementara menunggu guys. Okay. Sana jambatan Jepak dekat gateway seberang. So kita tunggu member sampai semua. Lepas tu baru kita check in. Alright, pembagian baju guys. Kita ada pembagian baju. Kita lepak dulu dekat JT Christie Marine. First apa? SL Dan nama. Oh, XL tu dengan pendek semua. santai tepi Christie Marine. Belum berangkat esok. Jadi malam ni kita lepak dulu. Pakai pel. Kapal. Sikit. Pendek ke panjang? Body pack ke kau? Ha? Pandai. Pendek juga. Body pack ke lumpan ke? Entah.
Kau wala sungai. Panjang. Kau XL panjang. XL panjang lah. XL panjang. XL panjang. Alright guys, so tadi kita dah habis lepak dah. Kita dah bincang semua. Kita dah tadi mereka dah atur kedudukan. So aku dapat tempat belakang belah kiri. Okay, so kita tadi dah punggah barang juga. Hujan tadi guys. Hari ni memang hujan. So harap esok cuaca elok lah. Tapi tak apa sebab kita punya barang kita dah simpan semua. So malam ni kita nak rehat dulu. Pagi esok kita akan berangkat dalam, kami akan berangkat dalam jam 8:30 macam tu lah. Okay. Okay guys, so moga trip kali ini manis-manis strike. Okay, sebab aku kali ni aku adalah adik bongsu dalam trip ni. Sebab aku yang paling muda, aku yang paling kecil umur. So mereka otai-otai semua. So memang seronok lah sebab kita dapat trip sama geng-geng otai dan jumpa kawan-kawan baru. So moga hasil kita ada manis-manis nanti. Okay guys. Okay, kita nak rehat dulu. Esok baru kita sambung. Okay.